Hai, saya Dr. Izzati. Kalau nak jaga kesihatan, ini 5 blood test yang wajib anda buat untuk setiap tahun. Yang pertama, full blood count untuk cek darah merah, darah putih dan platelet. Untuk tengok kalau ada anemia, jangkitan kuman ataupun keradangan. Kalau anda cepat letih dan lesu, pastikan buat blood test ni. Yang kedua, fasting blood sugar dan juga HbA1c. Yang ini untuk saringan diabetes. Ramai yang tiba-tiba tahu dah dapat kencing manis teruk. Di Malaysia, 2 daripada 10 orang rakyat Malaysia mengidap kencing manis. Yang ketiga, lipid profile untuk cek kolesterol. Ini penting untuk tengok risiko untuk anda dapat darah tinggi, stroke dan juga penyakit jantung. Yang keempat, liver function test dan kidney function test. Yang ini untuk tengok fungsi buah pinggang dan juga fungsi hati. Terutamanya kalau anda ada penyakit kencing manis, darah tinggi ataupun selalu makan ubat, minum alkohol dan ada ambil apa-apa suplemen lain. Masalah buah pinggang dan hati ni biasanya tak ada simptom di peringkat awal. Hanya boleh dikesan melalui ujian darah. Sebab tu ramai yang tiba-tiba tahu bila dah teruk dan perlu dialisis. Tes yang kelima dan terakhir pula adalah untuk tes ujian air kencing. Ini penting untuk boleh tengok saringan untuk kencing manis, buah pinggang, batu karang dan cek hidrasi badan. Bila last cek darah korang? Komen dan kalau dah pernah buat tahun ini.